di bawah pemerintahan sebelum di bawah pemerintah Baginda Umar sebagai satu elemen yang telah menyebabkan Terengganu itu runtuh. Tapi bila saya kaji balik, saya dapati apa yang disebut ini tak betul pada segi sejarah. Bahawa Terengganu pada kurun ke-19 dan seluruh negeri Melayu, tak ada sebuah pun negeri yang pernah runtuh kerana konflik dan perang saudara. Dalam perang saudara di negeri-negeri Melayu ini sebenarnya, dia tak ada pun elemen perang saudara ni. Yang ni saya nak jelaskan institusi kekerabatan ni. Bahawa sebenarnya konflik-konflik politik yang berlaku di negeri-negeri Melayu sepanjang kurun ke-19 itu, dia adalah konflik keluarga saja. Perebutan kuasa ataupun masalah persengketaan antara ahli-ahli kerabat saja. Pembesar-pembesar saja. Dia tidak menyebabkan sampai peringkat mengganggu ekonomi ataupun kehidupan rakyat. Dia tidak pernah sampai peringkat melemahkan kerajaan. Dia hanya konflik yang tipikal saja. Yang akhirnya dalam konteks sejarah ini, dia telah dibesarkan ketika British datang ke sini. Dia bawa satu justifikasi bahawa campur tangan dia ke negeri-negeri Melayu ini puncanya adalah kerana institusi pemerintahan kesultanan ini adalah bersifat menindas dan setiap kali berlaku persengketaan yang membawa kepada keruntuhan-keruntuhan yang menyebabkan dia terpaksa bantu campur tangan di negeri-negeri ini. Salah satunya adalah negeri Terengganu ini jugalah yang telah menjadi alasan British untuk menegakkan perundangan dia. Baik, jadi dalam konteks Terengganu ini bila berlaku masalah perpecahan ini, dia hanya berlaku pada era sebelum pemerintahan Baginda Umar. Tetapi setelah Baginda Umar menjadi pemerintah di Terengganu, tak ada langsung dah konflik politik atau persengketaan yang menyebabkan Terengganu itu boleh dianggap berada dalam keadaan tidak stabil. Tak ada, tak pernah lagi. Dan sejarah ini pelik. Bila bincang tentang pemerintahan institusi kesultanan ini, yang mereka bincangkan adalah elemen konflik itu saja. Perang saudara atau perebutan takhta yang diangkat sebagai elemen